Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keizinan Allah Ta'ala, hari ini kita dapat bersama kembali bersiaran ke udara secara live di Facebook Sekolah Rendah Islam Baharul Ulum dan juga di TikTok Baharul Ulum Legacy. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di atas segala nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan pelbagai kurnia nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang mana kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang banyak berjasa kepada kita, seorang insan yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, yang membentuk kehidupan kita ni secara keseluruhannya. Jadi setiap minggu, Sabtu minggu, kita memang tidak limitkan perbincangan kita ni tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya pada bulan Maulid, hanya pada hari Maulid Rasul, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi kita sentiasa sepanjang masa, terus menerus, kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, sebagai panduan kita, sebagai cara hidup kita. Dan sebenarnya kita semua sedia maklum, kita menggunakan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ni setiap minggu, yang mana siapa yang masih lagi belum memiliki, boleh masuk dalam kita punya profil kita, profil Baharul Ulum Legacy. Boleh buat tempahan di situ. Kita akan hantar tu direct ke pintu rumah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan kita boleh baca, ambil pengajaran sambil saya membacakan dan mendiskusikan kitab ni. Kita boleh rujuk lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, 2 minggu lepas kita berhenti pada muka surat yang ke-6. 2 minggu lepas kita berhenti pada muka surat yang ke-6 daripada kitab jilid yang kedua ni. Minggu lepas cuti sekolah. Jadi masing-masing semua ada urusan masing-masing kan. Ada yang balik kampung, ada yang bercuti bersama keluarga dalam dan luar negara. Jadi minggu ni kita bersekolah, sambung balik sekolah. Kelas diskusi kitab pun kita sambung juga hari ni, insyaAllah. Dalam muka surat, kita sambung muka surat yang ke-7, insyaAllah, dalam tajuk kaedah pendidikan anak yang efektif. Yang mana kita sebut sebelum ni ada 5 kaedah pendidikan. Pendidikan melalui teladan, pendidikan melalui kebiasaan, pendidikan melalui nasihat, pendidikan melalui pemerhatian, dan kelima, pendidikan melalui hukuman. Jadi dalam tajuk pendidikan melalui teladan ini, muka surat yang ke-7, disebutkan oleh tuan kitab ni, dia kata terdapat banyak ayat yang diturunkan bagi meredakan kesedihan Rasulullah SAW, menenangkan gerakan serta dakwahnya, supaya jiwa baginda tidak keletihan
dan badannya tidak terdedah kepada kesakitan. Antara ayat-ayat itu ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Dan janganlah kamu membinasakan dirimu kerana berduka cita terhadap perbuatan mereka sekiranya mereka enggan beriman dengan keterangan Al-Quran ini. Suratul Kahfi ayat yang ke-6. Rasulullah SAW ni seorang manusia yang mempunyai jiwa dan perasaan, yang mempunyai tubuh badan, fizikal yang kadang-kala disebutkan dalam kitab ini, Rasulullah SAW kadang-kala apabila berhadapan dengan kaumnya yang menolak, yang reject apa yang dibawa oleh Nabi SAW, bagi dia kadang-kala ada melalui perasaan-perasaan sedih, perasaan jiwa, keletihan jiwa, keletihan badan. Dan yang istimewanya adalah Allah SWT sentiasa mentarbiyah Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW, memberi semangat kepada Rasulullah SAW dalam menempuhi kehidupan sebagai seorang pendakwah. Nabi SAW keluar berdakwah, mengajak manusia untuk beriman ke Allah Ta'ala, mentauhid ke Allah Ta'ala, mengajak manusia untuk jadi orang yang baik, mengajak manusia untuk berakhlak mulia. Dan Rasulullah SAW ini kadang-kadang diuji dengan ujian yang orang kata apa? Ujian yang meletihkan Rasulullah SAW, menyedihkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala bersama-sama dengan Rasulullah SAW memberikan ayat-ayat berbentuk tasliyah, ayat-ayat berbentuk dorongan, motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata fala'allaka bakhi'un nafsak. Janganlah kamu membinasakan dirimu kerana berduka cita terhadap perbuatan mereka sekiranya mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Manusia yang bernama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ini, nak katanya memang sewajarnya lah menjadi contoh ikutan kita. Kerana baginda Nabi SAW sendiri dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi SAW sedih, Nabi dihiburkan oleh Allah Ta'ala melalui ayat-ayatnya. Apabila Rasulullah SAW berduka cita, Rasulullah SAW dijemput ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersiar-siar dalam istiwa Isra wal Mi'raj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu dengan bantuan-bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, berupa para sahabatnya, berupa para malaikat, berupa mukjizat-mukjizat. Jadi kita ni memang orang kata apa? Sewajarnya, sepatutnya menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai panduan kita. Lebih-lebih lagi apabila kita membicarakan tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak dalam Islam, maka Rasulullah SAW inilah sebagai contoh kita. Perhatikan betul-betul apa yang tunjuk ajar oleh Rasulullah SAW, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala secara hakikatnya menyebutkan dalam suratul Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Apabila Nabi SAW sedih dengan kematian bapa saudaranya. Siapa dia bapa saudara Nabi SAW?
Abu Talib. Abu Talib ni daripada kecil pelihara Nabi. Nabi SAW dipelihara oleh ibunya. Ibu baginda Nabi SAW wafat, diganti oleh datuk dia. Datuk dia wafat, diganti oleh Abu Talib, bapa saudaranya. Dan Nabi SAW sangat sayang, kasih dan cinta kepada Abu Talib ni. Dan Abu Talib ni sangat sayang dan cinta dan kasih kepada anak saudara dia. Orang Penang kata anak penakan. Anak penakan ni Abu Talib sayang sangat. Pergi mana-mana bawa Nabi Muhammad SAW. Pergi berdagang ke Syam, pergi berdagang ke Yaman, bawa Nabi SAW. Ajar Nabi SAW berniaga. Kerana Nabi SAW seorang yang mempunyai sifat yang mulia, sifat Al-Amin, yang terkenal daripada kecil. Seorang yang amanah, seorang yang sangat baik hati, seorang yang sangat jujur. Dan apabila saat kematian Abu Talib, Nabi SAW sangat sedih. Lalu Allah Ta'ala memberikan ayat berbentuk tasliyah, berbentuk pujukan kepada Nabi SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta. Tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Nabi SAW berdakwah, ajak masuk Islam, mentauhid ke Allah Ta'ala, tinggalkan syirik, tinggalkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy ketika itu kepada Abu Talib. Abu Talib tidak mahu menerima. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang kamu cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin. Surah Fatir ayat 8. Janganlah kamu membinasakan dirimu kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka. Nabi SAW ni seorang yang sangat concern, sangat ambil berat tentang umat. Susah hati sangat ni, duka cita sangat ni apabila umat Nabi SAW kalau mati dalam keadaan tidak beriman. Nabi SAW susah hati. Tapi Allah Ta'ala kata jangan susah hati, kerana kesesatan yang ditanggung oleh mereka, kesesatan yang dibuat oleh mereka tidak ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu fala tadhhab nafsuka alaihim hasarati. Janganlah kamu membinasakan dirimu kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipujuk oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dipelihara, ditarbiyah oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka nak habaknya bahawa kita ni sebagai ibu, sebagai bapa, jadikanlah Rasulullah SAW ini sebagai contoh tauladan kita dalam mendidik. Jadi macam mana nak tahu? Nak tahu kena mengaji, kena belajar, menuntut ilmu, supaya apa kita buat ini terpandu, mengikut panduan Nabi SAW. Ini macam yang kita buat ni lah. Seminggu sekali kita duduk depan skrin telefon ataupun tablet ataupun laptop, kita berkongsi sedikit sebanyak tentang pendidikan ini, boleh dimanfaatkan. Tak banyak, mungkin sedikit kita boleh ambil, kita boleh fahami, kita boleh teladani, kita boleh amalkan insyaAllah. Walau begitu, Rasulullah SAW ada contoh tauladan terbaik dalam keteguhan, kesabaran dan perjuangannya. Begitu juga para Rasul ulul azmi yang lain. Mereka bersusah payah, berjuang sehingga melihat kaum mereka memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala beramai-ramai. Tidak pernah putus asa. Dipanggil Rasul-Rasul ulul azmi, kan? Yang diuji oleh Allah SWT dengan ujian-ujian yang sangat berat. Nabi Nuh AS, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, sangat hebat. Tetapi mereka tetap teguh
menunjukkan contoh keteguhan hati, menunjukkan contoh kesabaran dalam berhadapan dengan kaumnya yang macam-macam. Macam tu juga kita ni sebagai ibu bapa, kan, kaum kita ni anak-anak kita lah. Kan, anak-anak kita ni menjadi tanggungjawab kita, tanggungjawab semua ibu bapa. Setiap ibu bapa ni tanggungjawab antum, tanggungjawab kamu semua. Kamu bertanggungjawab terhadap anak-anak di bawah jagaan kamu. Dia kena sabar, kena teguh hati, kena kuat semangat dalam berhadapan dengan anak-anak. Kita hanya berhadapan dengan anak-anak kita. Masing-masing berhadapan dengan anak-anak masing-masing. Jarang-jarang kita ni yang berhadapan dengan masyarakat dalam berdakwah. Ada juga kan. Ada juga yang berhadapan dengan masyarakat dalam berdakwah. Ramai. Mungkin di kalangan waris-waris ni pun ada juga yang macam tu. Kan. Dan ianya menuntut kesabaran, menuntut keteguhan, menuntut keteguhan dalam perjuangan kita. Jadi hidup ni adalah satu perjuangan. Contohnya teladan yang diberikan Allah Subhanahu Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cara beribadah dan budi pekerti yang mulia. Setiap zaman datang dan pergi, setiap abad silih berganti, manusia akan menemui manusia yang mempunyai akhlak semulia pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi contoh kepada yang lain dan yang membawa cahaya kebenaran untuk manusia yang lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh yang terbaik dari sudut ibadah. Dari sudut ibadah. Bagaimana Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam sehingga kakinya bengkak. Sehingga bagi dia ditanya, bukankah Allah sudah mengampunkan dosamu wahai Rasulullah yang lepas, yang akan datang? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jawapan Rasulullah SAW dalam beribadah, bersungguh-sungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sungguh-sungguh. Kita jadikanlah Rasulullah SAW sebagai contoh kita. Bangun malam, berdoa kepada Allah Ta'ala, kan, dalam doa munajat di tengah malam, di sepertiga akhir malam, sebut nama anak-anak kita. Kan, ya Allah, peliharalah anakku, nama begini. Yang ni nak masuk universiti, yang ni nak itu, yang ni nak sekolah, yang ni nak periksa, yang tu nak ni. Ya Allah, peliharalah anak-anakku ni, ya Allah. Ya Allah, bagilah kejayaan dia dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, peliharalah. Tadi kan macam-macam kan, kat luar sana macam-macam. Bukan saja di luar, di dalam rumah kita pun macam-macam ada ujian-ujian dan cabaran-cabaran dalam membesarkan anak-anak. Dan tidak kita mengharapkan sangat-sangat bantuan daripada Allah Ta'ala. Dan antara bantuan Allah Ta'ala melalui solat malam, tahajud, mayang hajat, minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Nabi SAW pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ni, yang direkodkan oleh Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW bangun malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa ni? Kan dah dijanjikan dengan syurga, kan dah diampunkan dah dosa yang lepas dan yang akan datang, buat apa susah-susah lagi? Kalau kita jawab, kalau kita lagu tu lah, kan, dah jamin dah masuk syurga. Nak semayang buat apa lagi? Semayang susah buat apa lagi? Dah jamin masuk syurga dah. Tapi Nabi SAW melihat secara angle yang lain, dari sudut yang lain. Beribadah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurlah Allah Taala bagi, dah jamin masuk syurga. Alhamdulillah.
Al-Imam Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Alqamah, katanya, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah SAW mengkhususkan hari-hari tertentu bagi menambahkan ibadahnya? Tidak. Sayyidina Aisyah berkata tidak. Amalan baginda selalu berterusan. Setiap daripada kamu mampu melakukan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Memang Nabi SAW sebagai contoh kita. Kita tak payah kata tu Nabi lain. Memanglah Nabi lain, tapi Nabi SAW ni diutuskan sebagai contoh. Nabi SAW ni diutuskan sebagai seorang manusia, supaya kita boleh mencontohinya, boleh ikut. Sebab perkara yang tidak mustahil yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi SAW solat physically macam kita, bukan Nabi SAW mayang terbang ke, mayang dalam ayak, berdiri dalam ayak tak tenggelam ke. Dah, Nabi SAW physically macam kita, dari sudut kemampuan, dari sudut kecerdasan fizikal, maksudnya kita mampu untuk ikut apa yang Nabi SAW buat. Begitulah Rasulullah SAW. Hatinya sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, meluahkan cintanya dengan beribadah dan bermunajat. Baginda SAW bangun beribadat pada malam hari dan menghabiskan sebahagian waktu siangnya untuk beribadah. Baginda menemui kelaratan dalam salat dan beribadah. Namun begitu, baginda melarang para sahabat mengikut cara baginda sekiranya tidak ada kemampuan. Begitulah yang dituntut kepada kita. Kita melakukan satu-satu ibadah itu sampai rasa sangat lazat dan kita ralik. Baca Quran rasa tak puas kan? Kebanyakan manusia ni baca sikit dah puas lah. Kalau baca novel boleh pula tak puas kan? Baca habis dah. Baca Quran baru satu muka, dua muka dah macam-macam, ngantuk dah, apa dah kan. Kalau tengok cerita Korea, boleh pula berpuluh-puluh episod habis. Baca Quran, gitulah manusia. Masing-masing kita muhasabah diri kita lah kan. Kita buat koreksi kepada diri kita. Ada yang solat malam sampai balik, sampai rasa tak puas. Aku dah sembahyang tasbih 4 rakaat rasa macam tak puas kan. Orang kata makan tak kenyang, makan lagi, nak makan lagi. Tak tahu dah subuh dah. Mayang sunat, tak tahu subuh. Waktu subuh, esok lah pula buat tahajud pula kan. Dia merasai kelaratan tersebut dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan kita, kurniakan kepada kita kelaratan dalam beribadah, salat, beribadah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu amalan yang disukainya kerana takut umatnya mengamalkan dan difardukan kepada mereka. Anas melaporkan Rasulullah SAW menyambung puasa siangnya sehingga malam sehingga siang selama 2 atau 3 hari. Ini berlaku pada akhir Ramadan. Orang ramai turut menyambung puasa sepertinya. Perkara ini sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW. Lalu baginda mengatakan, sekiranya bulan puasa dipanjangkan sebulan lagi, aku pasti menyambung puasa tanpa berbuka, sehingga mereka yang melampau itu meninggalkan puasa tanpa berbuka. Sesungguhnya aku tidak sama dengan kamu. Allah memberiku makan dan minum. Kelazatan Rasulullah SAW dalam beribadah. Kita memang yang ni sangat berbeza dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW kata Allah sendiri yang memberi makan dan minum kepada Rasulullah SAW. Kalau berpuasa terus menerus pun itu perkara yang tidak mustahil bagi Rasulullah SAW. Ikut hadis ni lah. Bagaimana baginda tidak berada pada tahap ibadah yang paling tinggi, sedangkan baginda lah
pelaksana perintah Allah Ta'ala, tujukan kepadanya, iaitu tahajud, ibadah, tasbih, zikir dan doa. Jadi kita kena sentiasa jadikan Nabi SAW sebagai contoh tauladan kita dalam beribadah, khususnya dalam bab ni, dalam ibadah khusus. Surah Al-Muzammil ayat 1 sehingga ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, yakni solat tahajud pada waktu malam, selain daripada sedikit masa untuk berehat, iaitu separuh daripada waktu malam ataupun kurangkan sedikit daripada separuh itu ataupun lebihkan sedikit daripadanya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu yang berat. Sebenarnya solat dan ibadah malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tugas Nabi SAW berdakwah. Dan tugas berdakwah ini Nabi SAW telah amanahkan kepada seluruh umat untuk menerimanya dan melaksanakan tugas dakwah tersebut. Dan tugas dakwah itu tergalas di atas bahu kita semua. Ibu bapa adalah seorang pendakwah kepada anak-anaknya, menyeru anaknya untuk beriman kepada Allah Ta'ala, menyeru, mengajak anak-anaknya supaya beribadah kepada Allah Ta'ala, menyeru dan mengajak anak-anaknya supaya solat, menunaikan solat 5 waktu, menyeru dan menyuruh anak-anaknya supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka kita semua ni adalah seorang da'i ila Allah, seorang pendakwah. Dan pendakwah ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu Taala dengan ujian yang macam-macam. Dan contoh yang terdekat yang kita boleh ambil adalah ujian yang dilalui oleh Nabi SAW sendiri sebagai seorang pendakwah. Dan dalam berhadapan dengan ujian tersebut, maka di sana ada bekalan-bekalan kekuatan dalaman yang diperlukan untuk berhadapan dengan situasi ujian-ujian tersebut. Dan kita ni pun sebenarnya apabila kadang-kadang kita diuji oleh Allah SWT, di sana kita sangat memerlukan kepada kekuatan dalaman untuk encounter, untuk berhadapan dengan ujian-ujian tersebut. Dan antara kekuatan yang kita boleh ambil melalui ayat ini, ayat 1 hingga 6 surah Al-Muzammil ini, kekuatan daripada amalan solat tahajud, solat malam, qiyamul lail, mendirikan malam dengan ibadah-ibadah, dengan ibadah solat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan solat-solat sunat, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam walaupun sedikit. Kita boleh bangun malam nak kerja shift malam, kan? Kita yang kerja shift malam kan, siang tidur, malam berjaga. Kita boleh bangun malam untuk tengok bola. Kita boleh bangun malam untuk sembang-sembang dengan kawan-kawan. Bagaimana kita, kesungguhan kita dalam bangun malam untuk bertahajud, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Qumil laila illa qalila. Allah Ta'ala tak minta banyak. Illa qalila, ambil dah sedikit. Nisfahu, separuh, sebahagian. Awin qusminhu qalila, ataupun kurang lagi daripada separuh tersebut. Separuh malam ni, kalau malam 8 jam, 4 jam. Lama lah kot kan. Pukul start malam, pukul 7. Lepas isyak lah pukul 9. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6. 9 jam. Separuh 4,5 jam. Mungkin tak mampu 4,5 jam. Awin qusminhu qalila, ambil sebahagian daripada sikit malam, lebih kurang daripada separuh pun. Auzid alaihi, ataupun lebih sedikit daripadanya. Waratil Quran tertila, bacalah Al-Quran. Kita mungkin kadang gini ada buat amalan-amalan ayat Quran, nak baca malam-malam kan. Surah Al-Mulk, teruskan. Sebelum tidur baca ayat kursi, baca 3 kul. Tu bacaan Quran lah. Lebih lagi kita ambil mushaf, buka, baca kan. 1 muka, 2 muka, 3 muka, beberapa muka, untuk memberi kekuatan dalaman kepada kita dalam berhadapan dengan ujian dalam keluarga. Itu cara dia. Kita pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala dalam kekeluargaan kan. Maka inilah kekuatan-kekuatan kita perlu ada supaya kita akan dapat berhadapan dengan segala macam pancaroba kehidupan berkeluarga. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu yang berat. Amanah yang sangat berat diletakkan di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan di atas bahu kita. Amanah yang sangat berat, sangat besar, yang Allah Ta'ala letakkan di atas bahu kita. Maka dalam menggalas tugasan amanah tersebut, kita membuka kekuatan dalaman. Antaranya kekuatan dalaman yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang diajak oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk kita amalkan, iaitu solat malam. Bangunlah solat malam. Ibu-ibu, ayah-ayah, bangun solat malam. Mengawal sikit. Subuh pun lewat lah ni. Pukul apa subuh? Kat pukul 6 kan. Pukul 6 lah contoh. Kononnya. Contohnya lah. Pukul 6. Bangunlah pukul 5.30. Pukul 5 ke. Bangun. Ambil wudu. Nak mandi, segar sikit badan. Gosok gigi, bersihkan badan. Kenakan pakaian yang bagus, yang baik untuk kita, berminyak wangi. Bentangkan sejadah. Solat sunat. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi ibu bapa, ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, bapa-bapa semua perlu ada ni. Perlu amalkan benda ni dalam kehidupan kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian malam bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan untukmu. Semoga Tuhanmu menempat kamu di tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Dan daripada sebahagian malam bertahajudlah. Ambil sebahagian malam. Bukan nak suruh malam berjaga daripada sepanjang malam tu, tidak. Ambil sebahagian saja. Sejam, setengah jam, di hujung malam sebelum subuh tu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqam. Menjadi suatu bekalan tambahan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menempatkan kita di tempat yang terpuji. Surah Isra ayat ke-7. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Dan sebutlah dengan lidah ataupun dengan hati nama Tuhanmu di dalam dan di luar salat, pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebahagian malam sujudlah kepada Tuhan dan bertasbihlah memuji. Pada sebahagian panjang itu
pada waktu daripada waktu malam. Banyak ayat-ayat Allah SWT saranan kepada kita, galakan kepada kita untuk kita bangun untuk salat malam. Kan? Ni siang-siang ni, waktu 8.30 mayang duha pula. Solat duha, minta dengan Allah Ta'ala murahkan rezeki. Kan? Alhamdulillah. Pagi tadi pun nak keluar sekolah tadi, ada seorang pakcik ni, kita lalu depan kedai runcit dia. Dia tahan, tu. Punya apa? Dia ada barang nak sedekah kat 1,000. Alhamdulillah. Dapatlah berapa beg beras, gula, bihun sikit. Kan? Kita boleh guna untuk anak-anak. Murah rezeki. Kan? Boleh guna untuk anak-anak kita di 1,000. Jadi siapa yang nak murah rezeki, sedekah. Kan? Jadi kita buka lah peluang siapa yang ada. Mana dengan solat malam, dengan beribadah, kita membuka pintu rezeki. Rezeki ni daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Bukan daripada kita. Kita hanya usaha pun tak padan kadang-kadang dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi ke kita yang terlalu banyak. Kita kena kata kita buat ibadah, dapat rezeki sebab ibadah, dapat ganjaran sebab ibadah kita. Tak padan, sebab apa yang kita buat sikit sangat berbanding dengan rezeki kurniaan Allah SWT kepada kita yang terlalu banyak. Kan? Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT sekalian. Habislah tajuk ni. Yang mana insya-Allah ada rezeki. Minggu depan kita sambung lagi bab teladan Rasulullah SAW. Ada 8. Saya ada buat sikit. Kita balik apa lah. Nanti kita flip ni. Buat dalam tab kan, dalam tablet kita flip untuk boleh tengok lah. Saya buat sikit peta minda, summary kepada tajuk yang akan kita diskusikan selepas ni. Ada 8 tauladan Rasulullah SAW, bermula daripada muka surat 11 sampai 8 lah semua tauladan Rasulullah SAW. Jadi yang kita boleh ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita berkeluarga. Saya sebut sikit sebagai satu overview. Apa dia teladan Rasulullah SAW? Yang pertama, sifat dermawan. Yang kedua, sifat zuhud. Yang ketiga, merendah diri. Yang ketiga, merendah diri. Yang keempat, sopan santun. Yang kelima, kekuatan fizikal. Yang keenam, keberanian. Yang ketujuh, kepandaian politik. Yang ke-8, berpegang pada prinsip. InsyaAllah ada rezeki. Minggu depan kita mula dengan mendiskusikan 8 tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan sifat dermawan. InsyaAllah kita boleh sama-sama amalkan. Kita boleh ajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini mendapat keberkatan, insya-Allah. Jadi mohon maaf ada terpecah salah silap. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk kita berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.